Masyarakat yang bangun, masyarakat yang membaca. Selamat pagi. Morning. Kita sekarang dah sampai ke SS15 Tiba-tiba untuk kabut sale SS15. Any expected item that you wanna buy? tak ada. Saya nak tengok je. Ini apa yang aku boleh beritahu special mengenai kabut sale SS15. Yang pertama adalah dalam bumbung, tak panas. Even kalau panas pun, tak panas terik lah. Yang kedua, tempatnya bersih. Memang tak ada kotor. Memang selesa. Dan untuk korang yang bawa family, should be tak ada masalah. Masyarakat yang bangun, masyarakat yang membaca. Ni pula wife aku beli tudung. Teringat aku harga dia murah-murah je. Ngah-ngah je. Ada baju yang lain tu dia jual, tapi wife aku tak minat. Actually sebab ni first time pun kita orang pergi kabut sale. Kita orang tak ada experience pun. Tempat ni agak selesa. Parking pun senang. Kalau ada barang yang dekat rumah yang korang tak tahu nak buat apa, tapi korang semak dekat rumah tu, korang boleh let go dekat sini. Korang boleh jual harga murah-murah. Okay. Indian auntie tu dia jual bakul Dia and jual banyak barang. sort of thing lah. Bunga, toys and semua barang tu RM2 untuk RM1 untuk dua. RM1 untuk dua barang je. You can pilih je apa yang you nak. Ya, bukan profit. It Dia just nak clearkan barang kat rumah you je. you nak kelikan barang dekat rumah and then daripada barang you dekat rumah tu tak ada orang pakai, you jual murah dan orang yang new buyer tu boleh pakai, mungkin boleh jaga lebih baik. So that's our experience on kabut sale SS15. Bye.